Kata siapa yang berdoa di situ, apa yang tulis nama dekat situ akan dijodohkan. Apa yang tulis nama dekat situ tahun depan akan dipanggil haji. Tak ada. Dan juga nanti boleh tengok nama kalau siapa naik tu dah akan nampak lah. Mungkin nama kita ada dalam. Kemudian yang kedua adalah peristiwa apa? Di sinilah tempat ketika mana Nabi Ibrahim AS diajar berkaitan dengan manasik haji. Siapa yang permulaan ibadah haji ni bukan zaman Rasulullah, tapi zaman Nabi Ibrahim AS. Malaikat Jibril yang mengajar kepada Nabi Ibrahim. Dan waktu ketika mana diajar kepada Nabi Ibrahim, ditanya kepada Nabi Ibrahim, "Arafta ya Ibrahim? Adakah kau dah faham?" Araf tu. Peristiwa tu berlaku di mana? Di sini. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata, adakah kau dah faham? Aku ceritakan berkaitan haji ni. Kemudian dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Ya, aku faham." Setelah berceritakan. Jadi itu peristiwa yang kedua. Yang ketiga adalah peristiwa Allah berada di lapisan langit yang paling bawah ketika mana berada di Arafah. Jadi tiga benda ni lah yang menyebabkan nama Arafah itu boleh sebut dengan nama Arafah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.